Hello geng. Hari ni Abang Botol nak bawa pergi makan sarapan pagi dekat tempat restoran Minang yang bukan Minang Negeri Sembilan. Minang daripada Padang, Indonesia. Jom. Jalan ni area Bangi Lama. Kawasan ni memang kebanyakan penduduk dia berketurunan Minangkabau. Macam arwah ayah Abang Botol, bapa dia merantau ke sini dari Batang Kapeh, Padang, Indonesia pada tahun 1920-an. Arwah ayah Abang Botol pula lahir kat sini tahun 1925. Kampung asal dia kat sini nama dia Jenderam. Tapi kampung tu tak ada dah. Kampung tu dah rata dah. Kerajaan dah ambil tanah kat situ tahun 70-an dulu. Tahun 1943, arwah ayah Abang Botol merantau pula ke Jitra, Kedah. Dan dia jadi guru silat sekejap dan kemudian dia berkhidmat sebagai anggota polis dalam Special Constabulary sehingga tahun 1974 dengan pangkat akhir dia Sarjan. Abang Botol cuba juga cari gambar arwah ayah yang lama dulu dengan seluar pendek dulu kan. Tapi tak jumpa pula. Tapi lebih kurang macam ni lah gambar Special Constable zaman dulu. Okey, kita dah sampai ke restoran Dapur Minang. Ini kedai favourite arwah mak Abang Botol. Dulu setiap pagi Abang Botol wajib singgah sini beli sarapan untuk arwah mak, mahsuri dan juga untuk diri sendiri. Lauk-lauk kat sini memang masakan Minangkabau. Yang ini jariang masak rendang. Yang belakang tu paru dendeng. Yang ni rendang Minang. Ada daging, ada paru. Yang ni gulai tunjang. Yang ni siput sedut masak lemak. Masakan tu semua awal pagi dia dah ready dah. Kedai ni dia buka dari 7 pagi sampai 10 malam setiap hari kecuali Rabu. Kedai Dapur Minang ni sebelum ni dia buka di Beranang. Tapi dia baru pindah ke belakang Setia Eco Hill Mall dalam 4 atau 5 tahun yang sudah. Pagi ni Abang Botol makan nasi lemak saja. Rindu sambal nasi lemak dia. Minta maaf banyak-banyak, video makan tak ada. Abang Botol ni pemalu sikit. Okey, itu saja untuk kali ni. Kalau korang suka video Abang Botol kali ni, silalah like, komen dan share. Terima kasih. Bye.